kelapa sawit. Kelapa sawit ni bukan sekadar untuk kelapa sawit, bukan sekadar minyak. Dia boleh macam-macam boleh buat. Boleh buat kuih ni. Dia buat santan untuk buat minum, buat cendol air santan ni. Buat bengkan kuih. Satu. Ni boleh buat minyak kelapa sawit. Ni saya akan nak cerita pasal buah kelapa sawit ni kan. Tahu dah kan kelebihan buah kelapa sawit ni kan. Memang buat minyak. Selain tu buat kuih lagi. Ni nak cerita pasal bunga ni. Ni lah bunga yang tak jadi kelapa sawit ni kan. Dia untuk buat ubat nyamuk. Ni yang dulu masa kat kampung kan tak ada ubat nyamuk. Pakai ni lah. Pakai dia punya bunga yang tak jadi ni. Bagus ni. Boleh ni sesak-sesak kan, tak ada ubat nyamuk, pakai ni lah. Terima kasih dapat sesuatu daripada titik ni. Semoga manfaat. Jumpa lagi.